apa yang dilakukan oleh Netanyahu ni tidak lebih hanya sekadar percubaan untuk mengekalkan kuasa. Kalau kita baca laporan-laporan berita Israel terutamanya, saya sarankan kalau boleh penonton-penonton cuba buka Haaretz ataupun portal-portal berita Israel yang lain, akan ada sahaja berita-berita yang up tentang pandangan-pandangan pemimpin pembangkang Israel bahawa cara Netanyahu menanggapi isu Gaza ini adalah cara yang salah dan seumpamanya mereka cuba menawarkan dan seumpamanya. Sebab satu sudut, kalaulah kerajaan tidak meneruskan perang pada hari ini, dia akan memamparkan kekalahan dan kesilapan Netanyahu sebagai pemimpin utama negara. Itu yang pertama. Yang kedua, dia terkait juga dengan pandangan pihak agamawan Israel sendiri. Ada seorang rabbi ataupun ustaz dia lah, nama rabbi tu tak silap saya Menachem Begin. Dia pernah keluarkan satu statement, satu kenyataan, Netanyahu adalah pemimpin terakhir Bani Israel sebelum turunnya Mesiah. Dahsyat.